Sempena perpisahan dan perpindahan Cikgu Mazrin binti Muhammad atau sinonim dengan panggilan Cikgu Win. Saya pasti banyak kenangan yang terpahat di setiap hati murid-murid SK Bukit Teh, terutamanya yang belajar, yang pernah diajar oleh Cikgu Mazrin. Tidak kira sama ada yang dah lama bersama atau yang baru mengenali Cikgu Mazrin, pasti banyak memori yang telah dicipta bersama-sama. Okey, Cikgu Mazrin akan bersama kita sehingga akhir tahun ni. Minggu depan lah, sehingga minggu depan. Jadi, ambillah peluang, masa dan hari-hari yang ada untuk bersama dengan Cikgu Mazrin sebaiknya. Untuk itu, tanpa membuang masa, dijemput Encik Ismail bin Hamid, Guru Besar SK Bukit Teh untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Dan murid SK sini juga yang diraihkan. Kita baru kenal saya lah, kamu mungkin dah lama. So, cikgu yang telah lama, murid-murid yang telah lama mengenali Cikgu Mazrin, tentu ada kenangan yang istimewa bersama Cikgu Mazrin. Kita harapkan untuk makluman semua, Cikgu Mazrin akan bertukar ke negeri Kedah, tajuk daripada kita di Kulim saja, dan kita dapat duduk di bawah insyaAllah. Kita akan tanya kepada Cikgu Mazrin kerana telah mendapat pertukaran dan surat rasmi. Pertukaran pun telah sampai semalam, ada di pejabat. Cikgu Mazrin akan ditempatkan di SK Air Merah Kulim. Tajuk daripada kita bertempatan saja. Tanya kepada seluruh warga sekolah air. Ucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Mazrin. Semoga pertukaran ini memberikan satu lembaran baru, lebih bersemangat untuk meneruskan tugas di sekolah baru, insyaAllah. Dan kita harapkan persaudaraan kita tidak pernah terputus walaupun dengan pertukaran ini. Ingatlah, kenang-kenanglah SK Bukit Teh ini yang banyak memorinya, kenangannya bersama anak murid, bersama rakan-rakan, bersama rakan seperjuangan. Sentiasa doakan cikgu saya, Cikgu Mazrin, akan memperoleh keberkatan dalam apa jua pekerjaan kita, dan di mana jua pekerjaan kita, di mana saja kita ditempatkan. Semoga kita bersemangat untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita, anak-anak murid kita, bagi mereka menjadi seorang manusia. Jadi, tanya kepada Cikgu Mazrin dan pertukaran, dan saya sendiri memohon maaf sekiranya berlaku ataupun terkasar bahasa, tercuit perasaan dan sebagainya. Mungkin dalam perkenalan ataupun pekerjaan yang dalam tempoh yang singkat ini ada melakukan kesilapan. Saya mohon maaf. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cikgu cakap, cikgu tak bawa sedih-sedih, tapi sedih juga. Okey, tak apa. Cikgu tak cakap terima kasih kepada kamu yang kenal cikgu selama 8 tahun kat sini. Okey. Cikgu nak cakap, cikgu nak minta maaf kat kamu kalau ada yang cikgu culas dalam mengajar kamu lebih kurang. Cikgu rasa bangga sebab cikgu boleh ajar kamu dan didik kamu. Okey.
Sebelum cikgu nak berpisah dengan kamu, cikgu nak pesan. Okey? Kamu pertama, kalau kamu nak jadi orang yang berjaya, kamu kena hormat ibu bapa kamu, kena hormat guru kamu. Okey? Sebab diorang saja yang nak yang terbaik untuk kamu. Tengok. Okey, yang nombor 2, kamu kena sentiasa rajin belajar. Okey? Sebab ilmu tu kunci masa depan kamu. Okay, jangan malas. Jangan ponteng. Jangan ajak diri bagi alasan. Jangan belajar untuk menipu diri sendiri. Kalau main sekolah, cikgu marah, tak apa. Asalkan kamu pilih untuk main sekolah. Kamu kena tempuh juga apa yang kamu rasa susah bila main sekolah tu, kamu kena lalu juga. Jangan bagi alasan Kak Mak kata sakit perut. Tak mau, cikgu tak mau macam tu. Kamu kena jujur dengan diri kamu sendiri. Okay? Nombor 3, kamu kena buat baik dengan orang. Okay? Sekecil-kecil mana kebaikan yang kamu buat, okay? Benda tu akan jadi baik juga untuk diri kamu. Okay? Lagi satu, jaga disiplin diri. Disiplin ni penting. Okay, disiplin ni bila kamu pilih yang baik, benda yang baik tu akan bawa kamu ke tempat yang baik. Dan last kali, kamu kena cuba perkara yang baru. Jangan takut, jangan cepat mengalah. Okay, dan cikgu sentiasa doakan kamu supaya kamu berjaya dunia akhirat. Dan cikgu nak tengok kamu melangkah dengan yakin. Okay, setiap daripada kamu ni, semua orang hebat. Semua orang boleh berjaya. Okay, jangan kata tak boleh, cikgu dia terror, dia ni, dia apa. Dan cikgu nak pesan satu benda, bila kamu tengok kejayaan orang lain, kamu jangan dengki. Kamu jangan jealous. Kamu cuba sehabis baik buat. Mesti boleh. Semua boleh. Tak kisahlah dia special ke, tak special ke, semua boleh. Cuba. Okay? Dan saya juga ambil kesempatan kat sini nak ucapkan terima kasih kepada guru besar Barisan Pentadbir, cikgu-cikgu yang bersama saya selama 8 tahun. Mesti banyak pengalaman manis yang saya simpan, saya kenang. Terima kasih rakan-rakan yang kita nak buat kerja selalu. Terima kasih banyak-banyak. Jangan kata saya tak sedih. Saya masih sedih 8 tahun. Tapi saya anggap ini cabaran untuk saya. Orang tanya kenapa nak keluar daripada Bukit Teh. Okey, 8 tahun cukup. Anak saya pun di sini 8 tahun. Kalau saya tak yakin dengan cikgu Bukit Teh, saya tak letak anak saya kat sini. Untuk pengetahuan cikgu, anak saya seorang dapat MRT Baik Pulau daripada SK Bukit Teh juga. Saya terima kasih kepada cikgu-cikgu yang mengajar. Tapi mungkinlah inilah sampai masa dia untuk saya rasa macam mungkin saya relax lah kan. 8 tahun saya rasa macam okey cukup. Saya pun isi macam Tibi kata jackpot dapat. Dan saya anggap ini cabaran untuk saya lah. Dan saya akan kenang lah kawan-kawan saya semua yang buat belajar dengan saya, fikir-fikir, yang bagi sokongan, semualah yang kita kongsi pengalaman sama-sama. Terima kasih. Kesempatan ini saya juga ambil minta maaf. Okay. Ada hati-hati yang saya bagi kecil hati. Sengaja tak sengaja. Tak ada niat saya untuk nak bergaduh dengan orang atau nak bagi orang sakit hati. Okey? Kat sini saya ambil peluang untuk saya minta maaf. Itu saja. Terima kasih. Ikut cikgu sebut, boleh? Okey. Okey.
Sebut sama-sama ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Mazwin. SK Bukit Teh sayang Cikgu Mazwin. Ribuan terima kasih kepada Cikgu Mazwin di atas segala sokongan, nasihat dan segala budi baik. Inilah kata. Semoga kita kekal bersahabat dan tidak berakhir di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan pasti kita akan berjumpa lagi. Untuk itu, saya akhiri majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.